Pentadbiran pejabat. Masih lagi tentang isu PTBK. Adakah program ini dibiayai ataupun tidak? So, kepada anda, sekiranya anda ada ataupun nak tahu bidang anda dibiayai ataupun tidak, anda boleh tinggalkan komen anda. Dan kepada anda yang mungkin ada kawan-kawan yang ambil program pentadbiran pejabat, program TVET kemahiran, anda save video ini dan kongsi video ini kepada kawan-kawan anda. Sebab apa? Sebab bidang-bidang yang boleh katakan ramai pelajar-pelajar tahun ni 2025 ni ambil, kebanyakan program itu tidak dibiayai ataupun letak di kategori D. Saya masih lagi mencari jawapan bagaimana PTBK mendapat data ini. Data yang mengatakan kategori D ini tiada impak, tiada keperluan industri dan juga tiada peluang pekerjaan. Saya pun pelik ni, manakah data yang PTBK dapat untuk meletakkan pengelasan kategori bidang program-program TVET pada tahun 2025. Untuk bidang pentadbiran pejabat, di mana bidang ini kodnya N821. N821 kategori D, iaitu kategori program yang tidak dibiayai oleh PTBK.